Saya selalu bergaduh dengan isteri saya. Dan saya pernah berkata kita bercerai sajalah. Adakah dikira jatuh talak? Tak jatuh. Kita bercerai sajalah. Tak jatuh. Dia kena isbah. Dia bila diikat dengan kuat oleh la ijab dan qabul, aku nikahkan akan dikau wahai merah bin hijab. Nah, dengan oren binti biru. Mas kahwinnya RM100 tunai. Saya terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang sebut itu kurang-kurang 2 saksi. Sah dipanggil akdu nikahi. Ikat nikah. Berarti puang, berarti lelaki tak ada kena-kena diikat. Jadi ada hubungan, suami wajib cari nafkah, isteri wajib taat. Pagi, petang, siang, malam. Itu panggil nikah. Nak buka balik ni, dia kena kuat juga. Aku telah ceraikan akan kamu dengan satu talak. Itu baru kemah. Baru cabut. Faham? Kerana dia ikat kuat tadi. Kita cerai lah. Tak jatuh. Kamu nak cerai? Tak jatuh. Aku cerai? Tak jatuh. Mu cerai? Tak jatuh. Mu kena cerai? Tak jatuh. Aku telah ceraikan kamu? Jatuh. Aku akan ceraikan kamu? Tak jatuh. Kerana kang-kang tu istiqbal. Yang jatuh hal. Sekarang. Kamu sekarang sedang kena cerai. Jatuh kata ulama. Atau madi. Kamu telah kena cerai. Jatuh. Aku ceraikan ni, aku ceraikan ni, aku ceraikan ni, aku ceraikan ni. Jatuh. Faham lagi?